Sementara boleh sampai lagi ke stesen minyak Petronas ni. Okay. Aku nak cerita sikit pasal DJI Mic Mini yang aku pakai sekarang ni. Sebenarnya DJI Mic Mini ni, dia ada kelemahan dia kalau kau buat motor vlog. Bila kau naik motor kan, bila kau buat laju, dia dia punya audio dia terputus-putus. Sebab mungkin dia pakai wireless. Lepas tu dia punya, kau akan dengar angin tau. Sebab aku nak bercakap supaya suara aku jelas. Tapi kadang-kadang kalau aku pergi ride mana-mana, aku tak nak bercakap, so aku ambil aku punya DJI Mic Mini aku ni, aku simpan dalam pocek ke, untuk pastikan dia dapat tangkap dia punya sound exhaust. Itu je lah. Tapi aku lebih suka letak dalam aku punya helmet aku ni, sebab aku nak bercakap. Cuma itulah, dia pakai DJI Mic Mini ni, kalau dari segi kau nak travel, dia memang okey. Dan aku connect dengan aku punya DJI Osmo Action 5 Pro ni. Dia sebenarnya bila pakai DJI Mic Mini ni, kalau kau buat motor vlog, dia ada setting dia. Setting dia, kau kena setting dia punya gain. Gain ni GAIN. Tak tahu betul tak aku sebut. Kau kena buat negatif 12. Lepas tu dia punya noise cancelling. Noise cancelling ataupun yalah aku aku buat low je. Kalau aku off, dia punya angin tu dia lagi kuat bunyi. Sebab tu bila korang dengar suara aku ni jelas. Bukannya bila aku buat video ni, aku balik rumah, lepas tu aku duduk dalam selimut, lepas tu aku cakap. Banyak benda lah aku kena buat kan. Benda-benda alang-alang, benda-benda yang ada, yang teknologi ni gunalah kan. Okay. Ada setengah orang dia buat video, dia rekod dulu, dia balik rumah, lepas tu dia balik rumah, dia duduk dalam selimut, dia pun cakap pula gimana. Tapi bagi aku macam kau buat kerja 2 kali lah sebenarnya kan. Kita kalau boleh nak buat kerja, buatlah sekali je, lepas tu siap. Ni kalau buat kerja banyak-banyak kali pun, engkau dah telah membazirkan kau punya masa engkau lah. Okay.